Tengok ni guys, ini Jayco J8. Ini 3 benda saya suka, 3 benda saya langsung tak suka pasal SUV flagship ni. Let's go. Nombor 1, pasal branding, Jayco ni memang power lah. Dia masuk Malaysia tak sampai 2 tahun pun dah 20,000 unit orang beli. Jayco ni sekarang nombor ke-5 brand terlaris di Malaysia. Dia cuma belakang Pro 2, Proton, Toyota, Honda. Brand lain semua dia tapau. Tapi kan model J7 tu banyak orang minat dan beli sebab rupa dia memang super stylo. Yang J8 ni pula besar dan nampak gah. Tapi nak cakap lawa, aku rasa tak kot. Lepas tu kalau model kecil J5 tu memang nampak sangatlah dia adik kepada J7. Banyak orang panggil dia mini Range Rover. Yang J8 ni dia tak ada family resemblance langsung. Nasib baiklah selain design, ada satu lagi sebab penting kenapa brand Jayco ni berjaya di Malaysia. Aspek value. Kereta ni taklah murah, 180 sampai 200 ribu ringgit. Tapi dengan harga sama dengan Honda CR-V, dia jauh lagi besar, engine lagi power, 2 liter turbo, gearbox dia pun 8 speed automatic, bukan CVT. Plus banyak lagi benda lain. Rim pun besar 20 inci dan dekat dalam memang mewah habis. Rasa macam kereta yang jauh lagi mahal. Cumanya daripada 2 variant ni memang nampak sangatlah Jayco nak customer dia semua pilih versi yang lagi mahal all-wheel drive ni. Dari luar, all-wheel drive ni dia dapat bumbung warna hitam two-tone, tayar Michelin bukan Maxxis dan suspension dia pun dia upgradekan jadi adaptive dampers. Dekat dalam pun sama juga. Kalau nak headliner hitam Alcantara macam ni, ambient lighting dengan kerusi yang boleh massage, mesti ambil versi yang lagi mahal. Masuk dekat belakang, versi all-wheel drive ada captain seats yang jauh lagi best, lagi comfortable. Nak adjust semua pun powered. Lepas tu dia ada macam-macam ciri extra like memory, massage and ventilation yang jarang orang dapat dekat kerusi belakang. Yang versi two-wheel drive tu dia dapat bench biasa sahaja dan adjust semua manual. Plus nak buka pintu pun lain tau. Yang murah tu dia ada handle biasa. Yang mahal ni tekan button je macam Tesla. Yang tak bestnya walaupun versi 6-seater ni dia ada baris ketiga, memang nampak sangat dia design untuk anak kecil sahajalah, bukan orang dewasa. Pasal tu lah aku rasa orang yang ada niat nak beli Jayco ni sebagai alternatif kepada Toyota Alphard dengan Velfire Recon yang harga lebih kurang sama, that's not a very good idea lah. Dari aspek practicality, SUV macam ni memang jauh kurang lah. So ini dia guys, Jayco J8 baru. Best ke tak best? Tulis kat bawah.